Bayangkan satu hari ada seekor anjing datang bawa balik lengan manusia dan lengan tu rupa-rupanya. Hai guys, Kim kembali lagi dengan story yang menarik, misteri dan seram. Jadi hari ini Kim nak cerita satu kes mengenai seorang remaja yang hilang pada tahun 1972 dan bila mayat dia dijumpai, banyak benda pelik mula muncul. Bukan setakat pelik je, tapi ada unsur-unsur pemujaan syaitan. Jadi inilah satu kawasan yang nampak tenang je, jenis tempat yang orang fikir selamat. Semua orang kenal jiran masing-masing dan jarang dengar kes jenayah pelik. Tapi tahun tu, satu kejadian buat kawasan tu terus berubah. Janet Christine Del Palma, umur baru 16 tahun, seorang remaja perempuan yang ramai orang suka. Dia aktif dekat sekolah, jenis rajin pergi kerja dan memang dikenali sebagai anak baik. Bukan jenis yang suka cari masalah, bukan juga remaja yang suka memberontak. Dari luar, hidup dia nampak normal je. Tapi pada satu pagi 7 Ogos 1972, dia bagi tahu mak dia yang dia nak keluar. Dia cakap dia nak pergi rumah kawan dan katanya dia akan naik kereta api. Jadi masa tu mak dia tak syak apa-apa sebab Janet memang jenis yang boleh dipercayai. Bila dia cakap dia akan balik, memang dia akan balik. Tapi hari tu dia tak balik dan dia tak pernah sampai pun ke rumah kawan dia tu. Jadi pada mulanya mak dia fikir mungkin Janet singgah mana-mana tempat kejap atau mungkin tertinggal tren. Biasalah budak-budak kadang-kadang ada ubah plan last minute kan. Tapi bila malam menjelma dan Janet masih tak balik, perasaan risau tu pun mula datang. Malam tu diorang tunggu dan harap dia akan buka pintu, senyum dan cakap sorry balik lambat. Tapi pintu tu tak pernah dibuka sampai ke pagi esoknya. Masuk hari kedua, suasana rumah dah tak sama lagi. Bila telefon berbunyi, semua berebut nak angkat, harap itu Janet. Dan setiap kali bunyi pintu pagar, semua intai fikir mungkin dia dah balik. Tapi tak, hari demi hari harapan tu makin tipis. Lepas 2-3 hari dia tak balik-balik, mak ayah dia terus ke balai polis buat laporan orang hilang. Polis pun mulakan siasatan, dia orang pergi tanya jiran, kawan sekolah, cikgu, sesiapa je yang kenal Janet. Tapi jawapan semua sama, tak ada siapa tahu dia ke mana, tak ada siapa nampak dia lepas pagi tu. Lepas tu polis pun semak laluan tren, tengok kalau Janet ada beli tiket ke, ada naik mana-mana tren ke, tapi tak ada rekod pun, macam dia tak pernah naik tren langsung. Tak ada transaksi, tak ada saksi dan nak cari guna CCTV tahun 70-an, mana ada semua tu, teknologi pun masih terhad. Jadi dalam masa yang sama, keluarga dia mula buat apa je yang diorang mampu, gantung poster gambar Janet merata tempat, edar risalah, masuk dalam surat khabar tempatan, siap buat rayuan awam kalau ada siapa-siapa nampak atau tahu apa-apa, tolong tampil. Ada juga beberapa laporan masuk, ada orang kata pernah nampak budak perempuan dengan rupa macam Janet dekat stesen train. Tapi bila diorang siasat, rupa-rupanya orang yang diorang cakap tu bukan dia. Lagi sakit hati, ada juga orang yang telefon buat laporan palsu. Saja nak main-main macam tak ada hati perut langsung, padahal satu keluarga tu tengah sedih. Hari berganti minggu tapi tetap tak ada satu petunjuk pun, tak ada clue, tak ada mayat, tak ada barang peribadi yang tertinggal. Betul-betul macam hilang terus dari muka bumi. Bayangkan perasaan mak ayah di masa tu, bangun pagi hari-hari dengan harapan anak dia akan balik, tapi setiap hari kosong, cuma tinggal tanda tanya. Dan masa semua orang dah mula fikir kes ni akan jadi satu lagi kes kehilangan tanpa penyelesaian, tiba-tiba satu kejadian pelik berlaku. Kejadian yang langsung tak masuk akal dan dari situ barulah misteri sebenar bermula. Jadi lepas 6 minggu Janet hilang tanpa sebarang jejak, tiba-tiba satu kejadian pelik berlaku dan benda ni bukan benda kecil. Bayangkan seekor anjing peliharaan milik salah seorang penduduk dekat kawasan kejiranan tu balik rumah sambil bawa lengan manusia. Ya, lengan, bukan tulang ya, tapi betul-betul bahagian lengan yang masih ada sisa daging. Tuan anjing tu terus panik, dia cepat-cepat hubungi polis dan lengan tu pun dihantar untuk siasatan. Dan dari situ polis sedar yang ni bukan kejadian biasa. Diorang pun terus lancarkan pencarian besar-besaran. Semua unit digerakkan, kawasan sekitar diperiksa satu-satu. Dan akhirnya pada 19 September 1972, pihak berkuasa temui mayat Janet Christine Del Palma. Lokasi dijumpai itu bukan tempat biasa, mayat dia ditemui dekat sebuah kawasan kuari lama yang dah terbiar lama. Dan orang sana panggil tempat tu Devil's Stick. Dengan nama pun dah seram kan, kawasan tu memang tinggi, sunyi dan memang terpencil sangat. Tak ada orang lalu lalang, bukan tempat yang orang akan pergi suka-suka. Tapi yang buat semua orang betul-betul seram bukan sebab tempat tu, tapi keadaan mayat Janet sendiri. Jadi beberapa orang yang terlibat dengan penemuan tu kata masa mayat dia dijumpai, sekelilingnya penuh dengan ranting kayu, tapi bukan bersepah macam biasa. Ranting-ranting tu disusun dalam bentuk pelik. Ada yang nampak macam bentuk keranda, ada pula yang kata
nampak macam tanda salib kayu bersilang dan ada juga simbol-simbol pelik dekat tanah. Tapi bukan setakat tu je guys, ada laporan tak rasmi pula kata bukan setakat ada simbol pelik je tapi ada juga kesan sisa haiwan. Ada kepala haiwan, ada bulu, ada darah, seolah-olah ada sesuatu macam ritual yang berlaku dekat kawasan tu sebelum jenik ditemui. Tapi macam biasa, polis tak pernah sahkan apa-apa secara rasmi. Polis pun tak keluarkan kenyataan jelas, diorang cuma kata sebab keadaan mayat yang dah mula mereput, susah nak buat pengesahan. Tapi bagi orang kampung, benda tu dah cukup menakutkan. Ramai mula bisik-bisik, ada yang kata ni bukan pembunuhan biasa, ini kerja puak pemuja syaitan. Jadi mula dari situlah kes jenik Christine De Palma bertukar jadi salah satu kes pembunuhan paling misteri. Masa diorang jumpa mayat jenik, keadaan dia dah mula teruk, badan dia dah mula mereput. Mana taknya dah lebih 6 minggu hilang baru jumpa. Cuaca pun bukan main panas, dengan serangga, binatang liar semua, memang tak heranlah mayat dia rosak teruk. Jadi bila polis nak tahu punca kematian memang susah sangat. Tak ada kesan tembakan, tak nampak pun ada tikaman, tulang pun elok je, tak ada patah. Tapi ada juga yang syak jenik ni mungkin kena cekik. Cuma benda tu tak pernah dapat disahkan sebab mayat dia memang dah teruk sangat. Lepas tu diorang buat ujian toksikologi nak cek kalau ada kesan dadah ke dalam badan dia kan. Tapi hasilnya kosong, tak ada apa-apa, badan dia bersih, tak nampak macam dia dibius atau ambil benda pelik. Masa ni siasatan dah mula rasa stuck, tak ada saksi, tak ada clue, tak ada siapa pun tahu jenik pergi mana hari tu. Macam dia hilang terus senyap, lepas tu tahu-tahu dah jadi mayat. Lepas kejadian ni, kawasan sekitar memang tengah kecoh sangat pasal isu pemujaan syaitan. Bukan 1-2 orang je yang cakap, tapi ramai yang percaya benda ni memang wujud. Ada yang kata ada kumpulan okkultis yang suka buat ritual pelik-pelik dalam hutan, dekat atas bukit atau kawasan kuari yang dah lama terbiar. Dan bila mayat jenik dijumpai dekat kawasan yang sunyi macam tu, siap dengan susunan ranting dan simbol pelik, memang terus ramai fikir ni bukan kes bunuh biasa. Tapi semua tu cuma datang dari laporan saksi dan cakap-cakap orang. Pihak polis tak pernah pun sahkan secara rasmi pasal simbol atau susunan tu. Jadi ada orang kata mungkin jenik ni jadi sasaran sebab dia aktif dalam komuniti gereja. Dia pun rajin pergi program gereja. Jadi orang mula fikir mungkin dia jadi korban dalam satu ritual pemujaan, macam satu bentuk perhinaan terhadap agama. Lepas tu muncul pula saksi yang mengaku diorang pernah nampak orang keluar masuk kawasan kuari tu waktu malam. Tapi semua tengok dari jauh je, tak ada siapa berani nak dekat sebab tempat tu memang gelap, sunyi dan dari dulu dah ada macam-macam cerita seram pasal kawasan tu. Tapi masalahnya semua ni cuma cakap-cakap orang. Sampai habis siasatan, polis tak dapat nak sahkan satu pun teori ni. Tak ada bukti yang kukuh, tak ada rakaman, tak ada barang-barang ritual yang betul-betul confirm digunakan. Bukti pun memang sangat-sangat terhad, yang tinggal cuma spekulasi. Tahun 2021, tiba-tiba satu nama lama muncul semula dan dikaitkan dengan kes ni. Nama dia Richard Cottingham. Kalau korang peminat kes pembunuhan ni, mesti korang dah pernah dengar nama ni. Dia ni pembunuh bersiri yang digelar terus killer. Bukan gelaran main-main sebab cara dia bunuh mangsa memang kejam sangat. Dan semua kes tu pun ngeri-ngeri belaka. Jadi Kim pun belum upload lagi kes ni, tapi tak apa, Kim akan upload untuk next case. So korang jangan lupa untuk tengok. Dan berbalik dengan cerita tadi, dalam satu laporan siasatan, ada yang kaitkan nama Richard Cottingham dengan kes jenik Del Palma. Tapi bukan dia sendiri yang betul-betul buat pengakuan terbuka. Nama dia cuma disebut sebagai kemungkinan suspek sebab berdasarkan corak pembunuhan dan lokasi tu sama macam kes dia. Tapi itulah, tak ada bukti yang kukuh. Bila pihak penyiasat semak betul-betul, semuanya jadi kabur balik. Tak ada DNA, tak ada pengesahan yang boleh kaitkan Cottingham dengan tempat kejadian tu. Jadi siasatan pun sekali lagi buntu. Teori tu naik tapi tak ke mana dan kes jenik terus kekal tergantung. Dan sampailah ke hari ni, kes jenik masih kekal sebagai salah satu misteri pembunuhan paling pelik dan menyeramkan dalam sejarah Amerika. Semua benda pasal kes ni memang buat orang rasa tak sedap hati. Keadaan mayat dia, simbol-simbol pelik dekat tempat kejadian, kawasan terpencil yang orang gelar dengan nama gelap, dan paling penting teori-teori yang sampai sekarang tak pernah ada siapa dapat buktikan. Dan lebih 50 tahun dah berlalu tapi pembunuh dia masih bebas, tak pernah ditangkap dan tak pernah didakwa. So kemungkinan besar orang tu masih ada, mungkin masih hidup, mungkin duduk dalam komuniti yang sama, lalu lalang macam orang biasa, tapi dia je yang tahu apa sebenarnya yang jadi dekat jenis hari tu. Dan macam biasa, kita pun dah sampai ke hujung video. Kalau korang suka dengan kes-kes misteri macam ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kim akan kembali lagi dengan kisah yang lebih gila, lebih seram dan mungkin lagi tak masuk akal. So jumpa lagi kita di kes seterusnya. Bye bye dan Assalamualaikum.